hadir pada hari ini. Sebenarnya saya rasa kalau lagi ramai lagi bagus, saya banyak makanan. Jadi dah makan. Sebenarnya ni sebelum balik tolong makan lagi. Dah tolong makan. Jadi banyak makanan yang ada. Jadi lepas ni minta anda semua sebelum balik tu makan lagi. Baik, seperti mana yang saya maklum, daripada semalam dah lama ya sebenarnya dah cari saya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sejak daripada tarikh itu tadi keluarkan, ramai yang datang tanya dan ramai juga yang tak kurang, tak sabar dan mengaku berdebar dan sebagainya, bukan saja di kalangan rakan-rakan media tapi juga di kalangan kawan-kawan, pihak umum dan sebagainya. Jadi sebelum saya mengumumkan, saya ingin menyatakan dengan jelas dan tegas bahawa apa yang bakal saya nyatakan ini memang sesuatu yang straightforward, satu yang bentuk fakta dan berita yang ingin diwar-warkan. Dan juga menjemput rakan-rakan media semua ke majlis pernikahan saya pada hari Sabtu ini 9 hari bulan Mei 2015 yang juga merupakan hari lahir saya yang ke-26. Jadi alhamdulillah tahun ini saya dapat hadiah yang paling bermakna untuk hidup saya dan ianya bertempat di Sun Gabi Convention Center. Okey, jadi saya harap semua dah jelas dan majlis ini hanya akan dihadiri oleh keluarga terdekat sahaja, jemputan khas dan rakan-rakan media. Jadi saya tak naklah sebut skalanya kecil ataupun besar, tetapi yang pasti memang keluarga terdekat sahaja dan juga rakan-rakan media. Dan insya-Allah mungkin ramai yang bertanya, mungkin ada juga yang bertanya tentang jemputan-jemputan lain, rakan-rakan industri dan sebagainya. Insya-Allah saya akan ada satu majlis resepsi lain yang sedang dirancangkan dan akan dimaklumkanlah tentang tarikhnya nanti. Jadi saya nak anda semua jelas dan sebenarnya concern saya adalah rakan-rakan media dan saya harap pada hari itu juga anda akan
pertunangan. Saya tidak ada majlis pertunangan, tetapi sekadar majlis kesepakatan. Tidak ada jemputan makan-makan, majlis besar-besaran dan sebagainya. Jadi dia bukanlah majlis pertunangan, tapi mak dan